Duanya Nakib, bila kata soal raya ni kan, nostalgia yang aku ingat lah. Aku mesti tanya mak aku, tahun ni raya mana? Sebab mak dengan ayah aku ni, dia kampung dia jauh-jauh tau. Macam mak aku sendiri, dia memang negeri Melaka. Macam bapak aku dekat Kedah kan. Okay, dekat Kedah, dekat Baling. So setiap tahun mak aku akan mengalah. Oh, Yes. dia kalau setiap tahun tu dia tak gila-gila. Maksudnya dia macam Tak, dia dia raya pertama akan siapa dulu lah. Betul. Mak aku akan mengalah sebab alasan dia bagi tahu bapak aku lebih utama sebab dia jauh sikit lah. Sebab dia jauh kan. So malam raya tu memang selalu orang dah decide awal kan nak pergi mana. Macam mak aku, tak apalah, kita decide malam ni, gerak malam ni juga. Okay? Lepas takbir tu gerak. Itu keluarga aku memang biasa malam raya. Malam raya memang biasalah. So kalau sampai kampung tu orang dah siap semua benda lah. Jadi aku tertanya-tanya bila sekarang ni adakah orang decide last minute macam tu? Sepatah dua kata, podcast ini bermula, didik menginspirasi hingga ke mercu jaya.